saya nak tegur satu benda lah. Kes dekat PJ ni paling banyak, antara yang banyak dengan Kelang lah, dekat Selangor. Bila saya sentuh berkenaan dengan tanah ganti dekat kubur PJS 4. Jadi Datuk Majlis Perbandaran Petaling Jaya, mereka sedar bahawa itu adalah pencerobohan. Maka mereka tulis statement bahawa mereka perlu rujuk kepada Esko Paparaidu sebagai pengerusi Limas, Lima Agama Selangor. Apa-apa sahaja perkara rujuk kepada Limas. Apa-apa sahaja perkara rujuk pada Limas. Kenapa? Limas tu sultan ke apa? Adakah Pemilik tanah. Pemilik tanah ke? Pemilik tanah. Adakah Limas tu lebih besar daripada segala-galanya? Yang kita perlu minta izin, perlu minta pandangan kan sebelum bertindak. Jadi dekat Ending situ, result dia dapat tanah. dapat tanah. Okey, saya nak sentuh juga sedikit pasal jawatan kuasa. Ini adalah benda yang saya nak kita semua faham. Kita tak mau ending dia, kita ni semua kena tipu hidup-hidup. Baik Limas, baik jawatan kuasa yang ditubuhkan di beberapa negeri, baik yang mereka kata kononnya nak tubuhkan di peringkat nasional dan sebagainya. Saya nak ingatkan satu benda. Mereka ni buat jawatan kuasa, siapa ahli dia? Di kalangan dia juga. Di kalangan dia juga. Okey, mana check and balance? Mana demokrasi? Mana demokrasi, mana check and balance, siapa yang nak buat sekarang ni, bayangkan Ustaz, saya nak tanyalah. Sekarang ni katalah kalau mereka ada satu jawatankuasa untuk membuat kelulusan, yang mana jawatankuasa itu diduduki oleh orang dia sendiri. Adilkah? Yalah. Adilkah Ustaz? Tak adil lah. Tetapi bukankah itu yang berlaku? Ya. Sekarang you tanya Limas, Limas adalah di kalangan mereka sendiri. Dan mereka yang buat keputusan. Mereka pula buat keputusan, boleh bagi tanah gantian dan sebagainya. Apa ni? Tak, semua benda ni berlaku. Akhirnya, masyarakat dan rakyat hilang kepercayaan kepada sistem. Agree. Bayangkan Ustaz, di Selangor ada hampir 700 rumah anutan haram. Kalau you buat pemutihan dan you bagi semua 700 tu tanah gantian, apa jadi? Sama Apa je lah. jadi? Dan perlu diingat, Bertambah lagi. banyak tempat rumah hanutan haram ini, kuil haram ini, mereka bina di prime area. Ya. Tepi jalan. Tepi jalan. Dekat apa? Simpang 4. So adakah jawatan kuasa ini, dia akan buat kononnya pemutihan, ending result dia adalah benda yang kita lawan. Iaitu apa dia? Dapat tanah, Dapat pampasan. dapat pampasan. Mungkin pampasan tu beza dia, ada setengah orang, ahli politik ni konon dia nak fikir, dia ingat dia bijak lah. Bizap kuih lah. Dia bila kita tanya dengan dia, kita tak bagi pampasan, tapi depa suruh developer bagi pampasan. Depa suruh orang lain bagi pampasan. Jalan dia sama jugalah. What is the lesson they get? The lesson is they get in return money, they get in return land. Kalau you nak buat macam tu, kalau you kesian sangat dengan orang, you bagilah duit you, kita tak halang. Okay. You bagi duit you. You jangan guna kuasa you untuk nak paksa third party pula untuk bagi, ataupun you nak guna kuasa you untuk ambil tanah rakyat pula untuk bagi. This is other things yang kita melarang. Tetapi kalau you sebagai individu ataupun you sebagai orang parti you nak bagi you punya tanah atau parti you punya tanah, we are okay. We welcome. Boleh bagi kepada 600 lebih yang duduk di Selangor itu Ustaz. Hampir 700, you bagi tanah. Ya. Ini saya bukan kata hanya kepada parti satu je. Semua parti yang duk bising ni, semua individu yang duk bising ini, silakan berkumpul, kamu semua mesyuarat, kamu ataupun kamu bagi tanah kamu, kemudian kamu agih-agihkan kepada mereka, jangan ambil tanah rakyat. Kami tak setuju. Kami tak setuju. Dan kita tak redha. Tak redha. Kita tak redha, kita tak setuju, dan insya-Allah mereka-mereka yang mengambil tanah rakyat ini dan berikan dengan secara secara haram kepada mereka ini tanpa mengikut peruntukan undang-undang yang betul dan hatta tanpa mengikut ketentuan yang telah ditetapkan oleh RIBI itu sendiri. Kita akan tuntut mereka semua. Dan insya-Allah kami juga di dalam perancangan untuk korek balik mana-mana rumah-rumah anutan yang mereka telah bagi, dan insya-Allah kami akan berbincang juga dengan pihak peguam sama ada kita nak buka balik kes lama itu, adakah pemberian itu pemberian menurut perlembagaan ataupun tidak, ataupun kita kena ambil balik dan kena rampas balik semua tanah itu. Betul. Tanah itu adalah milik rakyat, bukan milik depa. Betul. Kita panggil dia kuil makro. Disebabkan dia diberi pemutihan. Diberi pemutihan. Jangan rasa selesa lah. Maksudnya kepada mana-mana kuil yang diputihkan, jangan rasa selesa lah. Kita akan bangkit. We will come back to you. You tunggu. Maksudnya teruskan pemutihan, tak apa. Tak apa. Teruskan tapi pemutihan. You akan dapat balik belakang. Kita akan dapat balik insya-Allah. Okey.